Bila berbicara tentang majlis perkahwinan mahupun kisah perceraian, topik ini sering menjadi tumpuan, seolah-olah sudah menjadi bualan harian masyarakat kita. Namun harus diingat, perceraian bukanlah sesuatu yang diimpikan oleh mana-mana pasangan dan tidak semestinya membawa kepada kesedihan, sebaliknya mampu memberi rasa bahagia kepada yang melaluinya. Jadi, dalam video kali ini, kami ingin kongsikan 7 artis Malaysia yang bercerai tapi kini lebih bahagia. Tahukah korang, seniman agung Tan Sri P. Ramlee pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali sepanjang hayatnya. Perkahwinan pertama dengan Junaidah Haris pada tahun 1947 dan bertahan hanya 6 tahun. Junaidah mencintainya ketika beliau masih belum bergelar bintang. Yang cakap di sana tu siapa? Pada tahun 1955, P. Ramlee berkahwin dengan Norizan yang merupakan kerabat diraja yang sanggup tinggalkan istana demi cintanya. Namun kerana komitmen P. Ramlee pada dunia seni, perkahwinan mereka bertahan 6 tahun sahaja. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kemudian, pada 21 November tahun 1961, P. Ramlee bernikah dengan Saloma dalam satu majlis yang sederhana. Namun kasih sayang mereka bukan biasa-biasa. Pasangan ini kekal bersama hingga ke hujung nyawa. Untuk info, Saloma juga pernah berkahwin sebanyak 3 kali sama seperti P. Ramlee. Perkahwinan pertamanya bersama pelakon terkenal Aman Ramlee atau dikenali sebagai Tompel, namun jodoh mereka tidak panjang dan akhirnya berpisah. P. Ramlee nak pergi cari kerja, ada duit tambang tak? Duit tambang? Ada je Salma, ada. Tak ada. Ambil lah. Tak payahlah Cik Salma. Ambil lah. Tak payah, saya bilang bapak saya baru kirim dari Hong Kong. Yang malu-malu lah, ambil lah. Oh. Saya bilang tak payah. Ambil lah. Saya bilang tak payah. Kenangan indah era Fazira dan Yusri yang masih segar dalam ingatan dan menjadi satu sejarah yang sukar dilupakan oleh ramai peminat. Datuk Yusri pernah berkahwin dengan pelakon terkenal era Fazira pada tahun 2003. Ramai pihak yang mahu menaja perkahwinan mereka. Malah sewaktu di hari persandingan mereka yang berlangsung di Taman Tasik Permaisuri, Bandar Tun Razak, ianya telah dihadiri hampir 10,000 peminat dan diumumkan sebagai Wedding of the Year 2003. Menarik mengenai perkahwinan Era dan Yusri, mereka menggunakan wang hantaran bernilai RM33,333. Malangnya perkahwinan mereka tidak bertahan lama dan akhirnya berpisah pada tahun 2006. Selepas 5 tahun hidup solo, Yusri bertemu jodoh baru dengan Datin Lisa Surihani. Setelah menjalin cinta selama hampir setahun, mereka akhirnya mendirikan rumah tangga pada tahun 2012 dan kini dikurniakan 3 cahaya mata, di mana Lisa merupakan pelakon, model dan pengacara terkenal, manakala Yusri seorang penyanyi, pelakon, produser dan pengarah. Perkahwinan mereka bolehlah dikatakan sebagai perkahwinan paling glamor dan pasangan yang bahagia berbanding artis-artis lain pada tahun 2012. Kami tetap inimitable perkahwinan dan Fasha Sanda telah diijab kabulkan dengan Jejai, yang juga bekas suami pelakon Nora Danis pada tahun 2012 di Hotel Crown Plaza, Kuala Lumpur. Pasangan ini dikurniakan 2 anak. Namun pada tahun 2016, mereka secara rasmi bercerai talak 1.
Hubungan antara Nora Danish dan Fasha Sandar dikatakan tidak begitu baik sehingga mereka tidak bertegur sapa. Namun selepas 8 tahun berselisih faham, mereka akhirnya berdamai demi anak-anak kerana menganggap anak-anak mereka adalah bersaudara. Pada tahun 2018 pula, Fasha menjalin hubungan dengan pelakon Aidil Aziz. Selepas Aidil menjayakan sitkom terbitannya, malah menyifatkan Aidil ialah sahabat yang membuatnya gembira dan ketawa. Cikgu ni sebenarnya bawah. Awak kena up lagi. Up tu macam mana? Jadi lawyer. Lawyer? Yes. Lawyer apa? Lawyer buruk. Mereka berdua sebelum ini menafikan pertunangan mereka sebelum membuat pengumuman rasmi. Pasangan ini melangsungkan perkahwinan mereka pada tahun 2019 dan kini hidup bahagia. Jadi kita beli. Ya? Lagi menyesal tak balik. Ramai yang tak tahu bahawa perkahwinan Abby dengan Norman Hakim pada tahun 2002 pernah mencetuskan kontroversi. Pasangan ini pernah bercerai disebabkan oleh kehadiran orang ketiga. Namun mereka sempat rujuk kembali pada tarikh yang sama dengan tarikh penceraian demi anak-anak mereka. Namun pada tahun 2008, Norman telah ditangkap khalwat bersama pelakon Meme Sohaiza. Tak lama selepas itu, Norman dan Abby sekali lagi bercerai buat kali kedua. Meme kemudian bergelar isteri kepada Norman Hakim dan mereka dikurniakan 3 orang anak. Walaupun begitu, hubungan mereka pernah dikecam warganet hingga ada yang melabelnya sebagai perosak rumah tangga. Namun begitu, kini Meme dan Abby sudah berbaik serta menjalinkan hubungan yang harmoni demi anak-anak dan keluarga. This is my Tom Jerry. Tom Jerry. Itulah, jangan bagi saya cakap besar. Mama dia. Sarianti pernah berkahwin dengan Muhammad Edi pada tahun 2009 dan dikurniakan 2 anak lelaki. Namun, rumah tangga mereka berakhir pada Disember 2014. Sebelum itu, mereka pernah cuba berdamai melalui mahkamah pada Jun 2014 untuk selesaikan isu nusyus secara baik. 5 tahun kemudian, Sarianti kembali membuka hati apabila sah bergelar isteri kepada pelawak terkenal Jeb Sepatu pada tahun 2017. Apa yang buat ramai kagum, Jeb dikatakan seorang suami gentleman sejak awal perkenalan. Malah pasangan ini sering mencuri perhatian dan pasangan ni memang buat hati cair. Kini mereka hidup bahagia bersama 5 orang anak, termasuk dikurniakan anak syurga. Pada 17 Julai tahun 2006, selepas berbulan-bulan spekulasi, Siti Nurhaliza dan tunangnya ketika itu, Datuk Khalid, akhirnya umumkan tarikh pernikahan mereka pada 21 Ogos 2006. Tapi berita itu bukan saja disambut gembira, malah turut mencetuskan kontroversi. Datuk Khalid ketika itu adalah duda berusia 47 tahun dan mempunyai 4 anak, menyebabkan Siti dituduh jadi punca penceraian. Namun, segala dakwaan terpadam apabila Jabatan Agama Islam Selangor sahkan Datuk Khalid dan bekas isterinya, Tengku Zawiyah, telah bercerai secara rasmi pada Februari 2004, 2 tahun sebelum Siti hadir dalam hidupnya. Kini, pasangan ini hidup bahagia dan sering menjadi inspirasi ramai dengan kematangan mereka menghadapi ujian hidup. Perkahwinan mereka pernah menjadi antara yang paling hangat diperkatakan dalam dunia hiburan tanah air. Bezanya, jurang usia 19 tahun antara artis popular dan ahli politik ternama. Jadi aku koda dia.
Dan dia pula jenis jantan. Zizi Ezeksa bergelar sebagai isteri kedua kepada Ahli Parlimen Kinabatangan, Dato' Sri Bong Mokhtar Radin pada Disember 2009. Namun, perkahwinan itu mencetuskan kontroversi apabila didakwa tidak mendapat keizinan isteri pertama seterusnya bercerai pada tahun 2011. Dan Zizi kini mendapat gelaran Datin. Ini berpunca dari sang suami yang mungkir janji untuk tidak menghebahkan perkahwinan bersama Zizi Ezek. Sehingga kini hubungan pasangan ini masih kekal harmoni dan mereka hidup bahagia bersama anak-anak. Meeting my husband. Oh sayang, engkaulah jejaka idaman. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.